Ini adalah seorang pendengar yang bernama Rom, dan katanya di sini beliau dan keluarga telah pun berpindah. Asalnya orang Pening, Malaysia, dan sekarang ini dah pun menetap berpindah, dah pun tinggal bersama dengan suami dan anak yang berusia 17 tahun. Katanya di sini dah pun pindah ke Rotorua, New Zealand 7 tahun yang lalu. Sebab suami saya ni bertugas sebagai pengurus hotel, jadi Casey harus ke sana ke sini, dan memang cukup bahagia gembira bila suami buat keputusan untuk menetap sepenuhnya di New Zealand. Saya ada 2 kisah yang ingin diketengahkan. 2 kisah pengalaman misteri. Yang pertama akan saya sampaikan teman-teman Misteri Jam 12. Pengalaman yang pertama berlaku setahun yang lalu pada musim sejuk tahun 2010. Apabila saya bersama anak saya Ana, anak perempuan berusia 17 tahun, dan suami menggunakan State Highway 1 North di New Zealand. State Highway 1 dikatakan di sini bermula dari utara, North Island ke New Zealand, hingga ke selatan, South Island of New Zealand. Kami katanya di sini terpaksa pergi ke Wellington untuk memperbaharui pasport anak saya, pasport Malaysia anak kami di Malaysian Embassy, iaitu bertempat di Wellington. Dalam perjalanan ke Wellington daripada Rotorua makan masa lebih kurang 8 jam Casey. Jadi kami dah pun buat perancangan selepas ke Malaysian Embassy nak pun membeli belah di kawasan Wellington dan pulang pada hari yang sama. Kami bertolak dari Rotorua sekitar pagi pada hari Isnin dan memandu menggunakan State Highway ke Wellington. State Highway yang pertama, iaitu State Highway 1, memang gelap Casey. Memang lebuh raya tersebut tidak ada lampu jalan. Cuma ada lampu apabila sampai ke Interjunction ataupun apabila berada di kawasan bandar-bandar kecil. Pemandangan di New Zealand memang cantik. Kiri kanan pemandangan yang cukup mengagumkan, memang cantik sangat-sangat. Tapi kalau memandu di waktu malam memang gelap dan sungguh seram. Cuba bayangkan perjalanan 8 jam yang memakan masa begitu lama. Kiri kanan tak ada lampu, penuh dengan gunung ganang. Di waktu malam memang cukup menyeramkan Casey. Tiada kenderaan yang lain. Kadangkala 1-2 trailer yang penuh dengan muatan kayu balak. Kami sampai di Wellington dan sempurnakan segala urusan dengan embassy dan teruskan niat shopping membeli belah di Wellington setelah sampai di sana sekitar memandu 8 jam lamanya. Setelah selesai kami membeli belah dan makan malam, kami bertolak dari Wellington untuk pulang ke Rotorua. Suami saya yang memandu kenderaan. Saya duduk di depan, sementara anak gadis kami duduk di tempat duduk belakang. Beberapa kali dalam kenderaan, suami suruh saya lelapkan mata, istirahat tidur Casey. Suami suruh saya baringkan tempat duduk dan pejamkan mata. Tetapi saya berdegil. Kata Rom, saya tidak ingin tidur. Seolah-olah macam nak temankan suami yang memandu seorang diri di jalan raya di New Zealand yang memang gelap. Memang perjalanan cukup jauh, 8 jam untuk pulang ke rumah. Beliau ada kirimkan gambar kepada saya. Kalau berpeluang, kalau ada kesempatan, saya akan cuba uploadkan gambar tersebut di Facebook saya dan anda boleh lihat sendiri gambar yang dimaksudkan. Kita berbalik pada kisah Rom. Dalam perjalanan, semakin lama semakin jauh, saya tiba-tiba terlelap dan terus tertidur. Apabila saya terbangun setelah mungkin 1-2 jam, kerana kesejukan saya terbangun dari tidur. Bila terbangun dengan perlahan-lahan saya buka mata, alangkah terperanjatnya apabila dari jauh nampak seolah-olah macam ada kenderaan polis. Walaupun pada malam tersebut lebuh raya yang dimaksudkan itu memang tidak dapat lihat dengan jelas, tapi saya pada mulanya nampak cahaya lampu yang berkelipan dari jauh. Seolah-olah ada kenderaan rosak ataupun kenderaan berhenti di bahu jalan. Semakin lama semakin dekat, baru saya perasan kenderaan itu adalah kenderaan polis Casey. Bila nampak kenderaan polis tu dari jauh dapat saya lihat seolah-olah melambai-lambai ke arah kami. Jadi yang hairannya, suami saya semakin dekat, bukan dia semakin perlahankan kenderaan, malah had kelajuan tetap sama, 100 km sejam. Jadi saya terus pusing kepada suami yang sedang memandu. Slow down, slow down, slow down. Saya marah suami, suruh berhentikan kenderaan. Suami secara mendadak menekan brek secara tiba-tiba dan kenderaan kami terbabas, berpusing 360 darjah. Casey, nasib baiklah
Jalan raya yang kami pandu yang gunakan itu, lebuh rayanya kiri kanan merupakan tanah lapang yang penuh dengan pasir. Nasib baiklah di kawasan yang suami terbabas itu tidak ada lubang, tidak ada gaung, tidak ada pohon yang besar yang boleh mengakibatkan kami kemalangan jalan raya. Kereta hanya berputar 360 darjah sahaja dan bersyukurlah kenderaan yang dipandu tidak terbabas Kisi. Setelah itu suami dah lihat kami semua okey, suami memarahi saya Kisi. Suami tanya, dah kenapa dengan saya ni? Tiba-tiba di tengah-tengah lebuh raya ni suruh perlahankan kenderaan. Apabila saya nampak di hadapan tu merupakan tempat kubur yang ditanam sesuatu. Terperanjat apabila ternampak Memorial Cross. Di sana pula ada orang taburkan bunga dan sebagainya. Setelah sampai ke rumah saya membuat penyelidikan. Kisi nak tahu memang benar di State Highway 1 di tempat yang sama ada kemalangan jalan raya menyebabkan seorang pegawai polis mati di tempat kejadian ketika menjalankan tugas. Polis tersebut dilanggar kereta yang datang ketika melambai-lambai hazard light untuk memberitahu pemandu-pemandu memperlahankan kenderaan sebab ada kemalangan di hadapan. Kisah selanjutnya akan saya kongsi di lain kesempatan dan kita akan kembali teruskan rancangan Misteri Jam 12.